Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak ikan siakap sambal. Okey, ni ada ikan siakap yang telah siap dipotong, dicuci. Lepas tu boleh letakkan serbuk kunyit, bagi cukup rasa dan sedikit garam. Gaulkan biar dia rata. Boleh perap seketika, sementara tu boleh sediakan bahan-bahan lain. Okey, ni ada bawang putih, bawang merah dan bawang holen. Saya kisar dulu bawang merah dan bawang putih. Dan bawang holen tadi akan dipotong secara bulat. Seterusnya bolehlah panaskan minyak, goreng ikan siakap ni sehingga masak dan sedikit garing. Balik-balikkan juga ikan ni biar dimasak sekata. Bila dah masak, boleh angkat dan ketepikan dulu. Seterusnya, kurangkan minyak menggoreng tadi. Tumis bahan kisar tadi sehingga naik bau dan sedikit garing. Kemudian, masukkan cili giling ataupun cili kisar. Yang saya gunakan jenama puteri. Selain itu, boleh gunakan jenama emas. Teruskan kacau sehingga dia pecah minyak. Masukkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Teruskan kacau biar sepati. Masukkan juga sos cili dan sedikit sos tiram. Teruskan kacau sehingga sambal ni betul-betul masak. Seterusnya masukkan bawang holen yang dipotong bulat tadi. Teruskan kacau sehingga bawang tu layu. Akhir sekali barulah masukkan ikan siakap goreng tadi. Teruskan kacau biar dia rata. Selain ikan siakap, boleh je kalau nak gantikan dengan ikan-ikan lain. Macam ikan kembung ke, bawal ataupun ikan selar dan lain-lain. Okey, ikan siakap masak sambal saya dah siap. Bolehlah dihidang, makan pula dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.